perjalanan HS Class diteruskan. Dan kali ini memang next level. Kami ke salah satu spot paling ikonik di Lijiang, iaitu Blue Moon Valley. Kalau korang ingat Lijiang dah cukup cantik, tunggu sampai korang tengok tempat ni. Ni bukan filter, ni bukan CGI, ni betul-betul wujud depan mata kami. Kemudian malam tu kita orang dinner di kedai hotpot dekat Ancient Town Lijiang. Dan for the first time dalam hidup, kita orang makan daging yak. Lepas makan, kita orang sambung explore Ancient Town Lijiang waktu malam. Suasana dia memang meriah dan cantik dengan lampu-lampu. Selamat menonton. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자. 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 Bila sampai je dekat Blue Moon Valley, terus faham kenapa tempat ni antara spot paling famous di Lijiang. Blue Moon Valley ni sebenarnya sebahagian daripada kawasan Jet Dragon Snow Mountain. Air dia warna biru turquoise semula jadi, datang dari cairan salji gunung yang larut dalam air. Warna air dia boleh nampak berbeza-beza, kadang-kadang biru muda, kadang-kadang hijau turquoise, ikut cuaca dan cahaya. Tempat ni antara lembah tercantik di China, dan jujur cakap, depan mata lagi cantik dari dalam kamera. Sejuk-sejuk. 没有人可以知道的，不知不觉地放开你，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。我们都没有错的对，找不到人的对的人，没有理由。我的世界欢迎你来到，光临我的美好，为你准备了些我不擅长的乖巧。我也欢迎你来到，光临我。Dalam pukul 4 petang, kita orang pun gerak balik. Kalau perasan, dekat sini kebanyakan orang naik e-bike atau skuter elektrik tak pakai helmet. E-bike memang sangat famous di Yunnan sebab murah, senyap, jimat tenaga dan mesra alam. Menariknya, kadar kemalangan serius dekat bandar macam Lijiang ni agak rendah dan trafik dekat kawasan pelancongan pun tak laju sangat. Dekat China ni penuh gila CCTV. Dekat simpan jalan, traffic light, kawasan awam, macam semua tempat lah ada kamera. CCTV ni bukan je untuk keselamatan, tapi juga untuk pantau trafik dan saman automatik. Aira, nak tanya, hari ni kita nak shopping kan? Nak tanya, berapa harga benda ni? Cina. Pastinya kita nak tanya orang kedai tu. 这个多少？这个多少？ Lepas tu nak tanya, boleh murah lagi tak? 可以。 Murah sikit boleh? Macam tu. Cepatlah, Hana. Lamanya fikir. Malam tu dalam pukul 8 malam kita orang keluar dinner area Ancient Town Lijiang. Walaupun jarak sebenarnya agak dekat, tapi kita orang tetap naik DD sebab nak save energy. Tadi Hana macam apa button? Hana. Oh, everyday man. Oh, for color. Yeah, okay. Thank you. Dia memang letak macam ingat kerut, ingat roti. Hygiene. Oh. No. Good. Boy. It's a boy actually. Oh, boy. Wow, this is so cute. Sorry. Oh, I take the menu for you.
Kenapa kedai sebelah tu kedai dia juga? Tak asalnya kawan dia. Tak lah. Sorry, you can see. You can see. Kita order mi hot pot dan daging yak. First time makan yak dan honestly rasa dia not bad. Apa? Everyone cakap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tempat jauh. Siapa yang beli? Semualah ayah. Parents, okay? Ayah, ibu. Sebab masa tu lah boleh celup dengan sup. Sedap kan daging yak? Lepas makan, kita orang jalan kaki masuk ke Ancient Town Lijiang sebab jarak dah tak jauh. Kami explore suasana malam di tengah-tengah kota purba ni sambil cari souvenir untuk keluarga sebab esok pagi-pagi kita orang dah nak gerak menuju ke Shangri-La. Pretty! Hana tanya Hana, berapa? 20. Korang sikit boleh? Hana boleh? 15. 15可以。 Dia kata apa? Boleh. Bisa bang. Umar and Umar. Fish.只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你，爱你也需要很大的勇气，只怕我自己会爱上你，也许有天会情不自禁，想念只让自己哭了自己。爱上你是我